Ini Atuk. Atuk, nak main dengan kambing Atuk boleh? Ha? Main dengan kambing Atuk? Boleh je, pergilah. Tapi hati-hati sikit, dia agresif tau. Okey, pergilah. Yeay, terima kasih Tok. Nak pergi main dengan kambing. Hai kambing. Atuk. Hati-hati. Okey Tok. Atuk, nama kambing ni apa Tok? Nama kambing ni apa? Nama dia Aiman. Oh, Aiman. Hai Aiman. Kau nak berkawan dengan saya tak? Esok kita main sama-sama. Dah lah saya nak masuk dulu. Nak tidur. Okey? Kejap. Raya Haji jangan dekat lah. Kampung aku ni nak sembelih pun. Apa kata kita sembelih si Aiman tu? Okey, aku rasa. Lusa ni kita start. Okey. Aduh. Nak pergi main dengan si Aiman lah. Atuk nak buat apa dengan pisau tu? Aku nak sembelih si Aiman lah. Sebab Raya Haji kan dah nak dekat. Atuk nak sembelih si Aiman? Atuk, saya baru je perkenalan tu. Kenapa nak sembelih tu? Kesianlah dekat dia tu. Raya korban. Saya tahu tu raya korban dah nak dekat. Saya tahu Atuk tu penghulu. Tapi tu kenapa Aiman tu? Kenapa? Kenapa tu? Habib, kamu kena faham. Ya tu sembelih tu. Untuk apa pahala, Habib? Bila kamu pergi lembuhat, kambing tu dekat tu. Percayalah, kambing tu akan temani kamu di syurga nanti. Oh, macam tu ke tu? Kalau macam tu, saya nak pergi main dengan Aiman untuk terakhir kalinya lah tu. Okey tu. Okey. Aiman, ini hari terakhir untuk saya bersama awak Aiman. Jadi, saya nak ucapkan selamat tinggal untuk awak. Kita berjumpa lain kali ya. Di syurga nanti.